Fistula, lubang kecil yang takkan hilang sendiri. Bayangkan situasi macam ni. Orang ada bisul dekat bahagian punggung, pecahkan sendiri, lega sekejap. Lepas tu, lubang kecil tu tak nak tutup. Asyik keluar je nanah. Dari hari tukar berminggu, dari minggu jadi berbulan, nanah tak stop. So, itulah fistula. Fistula ni macam terowong kecil. Satu hujung kat dalam tubuh, satu lagi hujung dekat luar kulit. Biasanya jadi sebab ada infection lama yang tak dirawat dengan betul. Dan masalahnya terowong ni takkan tutup sendiri. Tak kira berapa lama korang tunggu. Ramai tunggu sebab simptom dia naik dan turun. Hari ni keluar nanah, esok mungkin kering. Lusa keluar balik nanah dan lepas tu dia kering beberapa hari. Korang fikir, okey dah kering. Padahal infection tu masih lagi ada, fistula masih ada dan mungkin boleh jadi infection yang lebih serius lah. Seperti kumpulan nanah, abscess yang kita panggil. Makin lama tunggu, makin dalam terowong tu jadi-jadi. Pembedahan pun jadi lebih kompleks. Fistula bukan benda yang boleh kita harap untuk baik sendiri. Tapi rawatannya kalau awal, selalunya prosedur kecil je. Boleh balik rumah pada hari yang sama. Kalau ada lubang, ada nanah, ada bengkak yang asyik datang balik dekat punggung, jangan tunggu. Jumpa pakar bedah kolorektal anda.